Kunut dalam sembahyang subuh tak ada, sudah mansuh. Antaranya dia pegang dengan hadis-hadis selain daripada Imam Abu Daud sebut ni, akhir sebelum akhir Nabi SAW berkunut sebulan, lepas tu dia meninggalkannya. Mereka kata kunut ini kunut nazilah. Dah sembahyang subuh, dalam sembahyang subuh itu pun sebulan. Lepas pada tu dak. Lepas pada tu dak. Itu dia. Dia pegang dengan hak ni lah, salah satu. Walaupun hak ni tidak berapa jelas mana kan. Tapi dalam riwayat yang lain, dalam Tirmizi, dalam Musnad Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lain, hadis Abi Malik Al-Asja'i yang terkenal itu, dia tanya ayah dia, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, adakah mereka itu berkunut? Sebab kalau nak kata kunut nazilah semua terima. Bukan itu maksud hak tanya ni. Hak tanya ni tanya kunut subuh. Dia pun kata, ai bunayya, muhdath, benda baru, kata dia. Benda baru. Dalam riwayat yang lain dia kata, saya bersembahyang di belakang Rasulullah SAW, beliau tidak berkunut. Saya bersembahyang di belakang Abu Bakar, dia tidak berkunut. Saya bersembahyang di belakang Umar, dia tidak berkunut. Saya bersembahyang di belakang Uthman, dia tidak berkunut. Saya bersembahyang di belakang Ali, dia tidak berkunut juga. Kemudian dia kata, ai ya bunayya, bid'atun, bid'ah, kata dia, kunut ini. Kalau kita nak kata kunut ni bid'ah, kunut nazilah, tak ada siapa pun kata bid'ah. Semua terima. Hak witir pun ada khilaf-khilaf pun terima juga. Hak ni maksudnya kunut subuh. Mana sampai ada di kalangan sahabat mengatakan bid'ah. Mengatakan bid'ah. Bukan makna tak ada riwayat Nabi SAW pernah berkunut dalam sembahyang subuh ni. Ada. Tetapi ulama-ulama dia faham antara dua. Ada yang mengatakan hak kunut tu kunut nazilah saja. Ada yang mengatakan kalau tidak ambil kira kunut nazilah pun selama sebulan dah dia duduk kunut tu. Lepas pada tu dak. Mana sudah tinggal. Sudah tinggal lepas pada tu. Benda hak sudah tinggal lagu tu, kata dia mansuh. Hak mansuh ni kita tak boleh pakai. Kita tak boleh amal dah hak mansuh. Bila kita amalkan hak mansuh, dia boleh jadi bid'ah juga. Antara satulah dia tak saya terima. Antara ulama yang berpendapat kata kunut dalam subuh ni tak ada, ialah Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Tetapi perkataan muhdath ataupun bid'ah tu agak berat. Terutama apabila kita mengambil kira tengok di kalangan mujtahidin hak besar ni, ramai juga hak terima. Antaranya Imam Syafi'i dan Imam Malik, dia kata ada kunut dalam subuh ni ada. Tidak bid'ah dan tidak mansuh. Tidak bid'ah dan tidak mansuh. Cuma mereka berbeza pendapat pula. Ada yang mengatakan kunut ni sebelum rokok, ada yang mengatakan selepas. Imam Malik kata kunut ni sebelum rokok. Ada juga dalam subuh, tapi sebelum rokok, supaya dengan witir. Witir tu pun khilaf juga tempat kunut tadi, sebelum rokok ataupun selepas. Tapi Syafi'i kata selepas rokok. Selepas rokok. Tu. Dia pegang dengan hak tu lah. Jadi bila imam besar ni ada kata dan terima benda tu, kata bid'ah ni berat benar. Lagu mana? Lagu mana? Itu benda yang kita nak bincangnya.
Kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat ini, nampaklah bahawa tidak ada kunut waktu subuh tu. Kunut waktu subuh tak ada, jelas. Bahkan Nabi tinggal. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat yang lain, banyak lagi hak tu hak ni. Tapi banyaknya yang dhaif. Tidak kuatlah. Lepas tu dia sebut di sini banyaklah orang berpendapat gini, alik ni, duduk alik ni ke apa tu, macam-macam lah pendapat. Cuma kalau nak tengok sini kan, nak tengok sini pada muka surat 270, boleh tengok situ. Orang-orang yang terima Nabi SAW berkunut, dia kata kunut terus lah. Sebab apa? Dia faham kana. Iaitu selepas pada hadis Anas ni, hadis Anas kita baca yang kenal saat ni kan, yang kenal saat ni, hak ni dalam Abu Daud dia berhenti sekat ni lah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran thumma tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut selama sebulan, lepas tu dia tinggal. Cuma ada tambahan dalam riwayat orang lain, iaitu tambahan lagu mana? Gini bunyinya: fa amma as-subhu falam yazal yaqnutu hatta faraqa ad-dunya. Adapun subuh, Nabi SAW terus berkunut sehingga dia meninggal dunia. Maknanya hak subuh ni dia tak tinggal, dia terus buat. Dia terus buat. Jadi orang yang terima kata ada ni tidak bid'ah, memang ada ni, dia pegang hak ni lah. Dia pegang hak ni. Tetapi tambahan ini, kalau dalam Abu Daud ni, hak ni sahih, tak ada apa, tapi berhenti sekat tu je. Ni qanata syahran thumma tarakahu, dia berkunut sebulan, lepas tu dia tinggal. Tinggal tu hak mana? Hak kunut nazilah tu bila tak ada dah masalahnya, bila tak ada dah malapetaka ataupun kesusahan yang menimpa orang Islam, dia tinggallah hak tu. Adapun hak subuh, dia terus berkunut sampai meninggal dunia. Kalau nak kira ada tambahan ni, selesai adalah masalah. Apa-apa ya ulama tak sepakat, dia tak pakai ni. Ni jelas dah. Hak tinggal tu tinggal hak kunut nazilah. Bila tak ada masalah yang menimpa tu, kesusahan yang menimpa orang Islam, Nabi tinggal lah selama sebulan yang ada lepas tu dia tinggal. Tapi hak subuh ni dia terus buat. Kalau lah hak ni sahih, selesai adalah masalah. Tambahan ni. Tetapi sini cuba kita tengok muka surat 270. Wa hadha law sahha lakana qati'an lin-niza'. Kalau hak ni sahih, selesai masalah. Sepatutnya semua terima. Tetapi kalau kita perhati dalam sanad dia ni, ada tambahan lagu ni mesti ada perawi ni, Abu Ja'far Ar-Razi. Ni perawi tidak boleh buat hujah. Sebab itulah kita tengok ulama hadis, apa hadis ni ada yang tidak pakai. Itu sebab. Dan hadis ini ada syahid dia, tetapi dalam syahid dia tu, dalam sanadnya ada seorang perawi yang lain pula yang bukan hujah juga, iaitu Amr bin Ubaid. Dia ni tidak hujah juga, tak leh juga, tak kemah juga. Hak menunjukkan Nabi SAW berkunut sampai mati ni, tak tinggal tambahan itu tidak sahih. Bahkan tambahan itu adalah mungkar, bercanggah. Perawi dhaif canggah dengan riwayat perawi yang thiqah, yang hujjah. Kalau nak kira ni selesai.